bersama saya YB Senator Dr. Zul Hassan, Menteri Agama kita. Beliau cukup prolific bukan sahaja dalam bidang penulisan tapi juga banyak pematangan yang beliau lakukan, dan baru-baru ni beliau juga baru pulang dari tanah suci Mekah, Haramain, dijemput sehingga ke Istana Mina oleh putera Muhammad bin Salman, menunjukkan pengiktirafan dunia terhadap Malaysia sebagai sebuah negara yang bukan sahaja jemaahnya berdisiplin, jemaahnya cukup menjaga kebersihan dan kegemasan, malah dari segi pentadbiran tabung haji dan juga Jabatan Perdana Menteri Awal Agama khususnya di bawah kepimpinan YB Dr. Zul Hassan cukup cemerlang. Inilah kelebihan yang ada pada Malaysia yang menjadi kecemburuan YB khususnya oleh negara-negara jiran, dan ini semua membabitkan bantuan semua. Ia bukan hanya kerajaan saja yang bagi dasar yang baik, tetapi mesti disambut oleh masyarakat yang bertamadun dan mahukan kecemerlangan itu, yang akhirnya menjadi satu kebanggaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira apa juga warna kita. Sedangkan yang dikasihi sekalian, hari ini petang ni kita bukan nak lancar buku ni. YB daripada pukul 12.30 tuan-tuan bayangkan berturut-turut. Pertama buku-buku agama Dewan Bahasa Pustaka. Kemudian bersama guru beliau Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar pun melancarkan buku juga. Dan tadi bersama dengan tokoh PU kita, tokoh autism kita, saudara Arif yang cukup rapat dengan YB. Dan hari ini dan petang ini kita bukan lagi nak lancar buku, YB nak kupas pemikiran penulis-penulis buku. Disebut tadi oleh saudara Najmi, pengurusi majlis kita, ada 5 buah buku yang pada YB Dr. Zul kita sangat menarik beliau untuk kita kaji bersama. Antara lain tuan-tuan boleh tengok dekat belakang di galeri buku pilihan, itu baru sinopsis saja. Ini kita nak dengar sendiri kupasan daripada orang yang memilih buku tersebut. Jadi YB, saya dah baca roket panjang, insyaAllah kita akan minta gelanggang YB untuk soalan pertama. Untuk mukadimah YB, macam berat dia mukadimah hari ni. Ada 5 tokoh penulis daripada buku yang YB pilih. Apakah idea atau pemikiran mereka yang boleh menjadi relevan khususnya kepada generasi muda yang sentiasa dekat dengan YB? Silakan YB. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Din dan terima kasih kepada semua hadirin yang masih setia untuk mendengar satu wacana ilmu yang agak berat di waktu petang. Cuma apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah selain daripada kita memaparkan buku-buku pilihan oleh pemimpin-pemimpin, saya mengambil inisiatif untuk berkongsi sedikit tentang mesej, kandungan maupun pemikiran-pemikiran oleh tokoh-tokoh ini yang sepatutnya dihayati ataupun ditekuni oleh rakyat Malaysia sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam pemimpin-pemimpin kita, ramai juga yang memilih tokoh-tokoh pemikir luar negara yang hebat, yang sememangnya tidak dinafikan pemikiran mereka yang mempengaruhi dunia. Tetapi saya secara khusus memilih 5 tokoh tanah air. Saya tidak mahu memilih tokoh-tokoh luar negara daripada timur dan barat. Saya merasakan bahawa sudah sampai masanya rakyat Malaysia kita menghargai tokoh-tokoh yang ada di negara kita. Tokoh-tokoh yang memahami realiti kita, tokoh-tokoh yang memahami dinamika orang Melayu, bangsa-bangsa yang ada di negara kita. Tokoh-tokoh yang memahami bagaimana Nusantara dan sejarah dan budaya. Ini yang cuba saya bawakan, dan pada hari ini alhamdulillah dalam masa lebih kurang 45 minit ini kita boleh berbicara tentang 5 tokoh-tokoh ini. Baik. Saya memilih 5 tokoh yang bermula daripada tokoh generasi pertama, diikuti dengan generasi kedua dan seterusnya generasi seterusnya. Baik. Saya mulakan dengan pemilihan bermula dengan Za'bah, iaitu Pendeta Za'bah. Ramai yang tidak menyedari bahawa Za'bah ni di antara pemikir Melayu yang paling hebat. Sehingga rakan-rakan beliau masa sekolah menggelar Za'bah ni sebagai Shakespeare Melayu. Maknanya hebat penguasaan bahasa Inggeris, hebat penguasaan bahasa Melayu dia. Dan Za'bah ni telah menulis, dan Za'bah selalu menulis, walaupun Za'bah ni penguasaan bahasa Inggeris dia luar biasa, tetapi beliau menulis dalam bahasa Melayu banyak buku-bukunya. Dengan tujuan untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik bangsa Melayu. Dan di antara yang ditulis oleh Za'bah adalah Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Menarik buku ni. Tapi saya nak kongsikan kepada semua lah. Ramai yang tak tahu Cik Din.
tentang idea penubuhan Universiti Islam di dunia. Ramai yang mengatakan bahawa idea penubuhan Universiti Islam antarabangsa Malaysia itu ideanya datang daripada Prof. Kamal. Ada kata datang daripada Prof. Said Muhammad Naqib. Ada kata daripada Profesor Ismail Faruqi. Tetapi Prof. Kamal sebelum beliau meninggal dunia, beliau ada menulis satu makalah. Tajuk lebih kurang dipanggil The Untold Story, yang menceritakan sebenarnya insan yang pertama yang menggagaskan, yang mengilhamkan Universiti Islam adalah Za'ba. Za'ba telah menulis dalam satu makalah, di dalam satu majalah, yang mengilhamkan penubuhan sebuah universiti, institusi pengajian Islam, yang menggabungkan di antara dunia dan akhirat, nakli dan akli, seperti mana Universiti Aligarh di India pada tahun 1977. Dan inilah idea pertama Universiti Islam yang sebenarnya yang disebut oleh Prof. Kamal rahimahullah. Jadi tuan-tuan dan puan, Za'ba telah menulis buku Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Tajuk dia pun tak sensasi. Tajuk dia betul straightforward. Perangai bergantung kepada diri sendiri. Ini adalah untuk membangkitkan jati diri orang Melayu, jati diri orang Islam, bahawa apa sahaja kemunduran, apa sahaja keterbelakangan adalah akibat daripada diri kita sendiri. Lalu Za'ba telah membangunkan bagaimana pandangan beliau untuk membangunkan jiwa, membangunkan pemikiran menerusi buku ini, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Jadi Za'ba ni tuan-tuan, dia asal Negeri Sembilan. Beliau lahir 1895, meninggal 1973. Dan yang menariknya, buku Za'ba ni hanya diterbitkan 9 tahun selepas beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia 1973, tapi diterbitkan 1992. Jadi, apa yang saya ingin kongsikan 1982. Jadi, apa yang saya ingin kongsikan kepada semua adalah bagaimana Za'ba seorang negarawan cuba untuk mengingatkan bangsanya, umat Islam, tentang kebangkitan seorang yang untuk maju ke hadapan. Baik, itu baru Za'ba saja, belum cerita yang lain lagi. Baik, saya nak cerita yang kedua. Sebab selepas Za'ba diikuti oleh Syed Hussein Alatas. Za'ba umur 78 tahun. Syed Hussein Alatas umur lebih kurang 82 tahun. Meninggal pada tahun 2007. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini, Za'ba terkenal sebagai seorang negarawan, dipanggil the father of the modern Malay language. Ayahanda kepada bapa kepada bahasa Melayu moden. Syed Hussein Alatas adalah seorang sosiologis, seorang pakar dalam aspek sosiologi dan antropologi. Lalu apa yang kita boleh lihat adalah bagaimana Syed Hussein Alatas ini dikala masyarakat kita masih dijajah. Walaupun telah merdeka, tetapi pemikiran mereka masih dijajah, yang dikenali sebagai the captive mind, minda yang dijajah, cuba untuk memerdekakan minda yang dijajah. Lalu Syed Hussein Alatas cuba untuk memberikan dan mencerdaskan kita tentang mitos-mitos yang dicipta oleh kolonial. Di antara mitos yang dicipta oleh Hugh Clifford dan ramai lagi adalah orang Melayu pribumi ini adalah pemalas. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Syed Hussein Alatas adalah untuk decolonize, untuk menyahkolonialkan pemikiran mitos itu dengan menyatakan bahawa bangsa pribumi ini bukan malas, mereka adalah rajin, jati diri mereka adalah tinggi, tetapi mereka tidak mahu dijajah. Dan inilah yang cuba dibangkitkan oleh Syed Hussein Alatas, iaitu mengembalikan jati diri orang Melayu, mengembalikan jati diri orang pribumi untuk menyahkolonialkan pemikiran minda dijajah. Itulah di antara sumbangan Za'ba dan sumbangan Syed Hussein Alatas yang merupakan generasi emas negara kita yang perlu ditekuni pemikirannya. Itu sebagai awalan dulu. Wallahualam. Begitu tuan-tuan. Awalannya pun dah macam satu pembentangan seorang profesor. Memandangkan Menteri Agama kita juga merupakan seorang profesor, dan saya nak tekankan bagaimana YB Dr. Hasan sendiri sentiasa menekankan pentingnya untuk kita menghargai
tokoh-tokoh kita, terutama yang telah pergi jauh ni, dan juga yang masih ada lagi, supaya kita memahami dan cuba menggali apa pemikiran cuba dibawa oleh tokoh-tokoh kita. Tadi YB ada sebut tentang dua tokoh yang nama dah hampir sama YB. Ada Al-Atas nama dia. Jadi mungkin generasi yang mungkin sedikit berusia ataupun generasi yang bagi saya, mungkin pernah dengar nama Syed Hussein Alatas, apa lagi Prof. Nakib Alatas yang baru meninggal dunia. Kedua-duanya tokoh yang cukup besar, khususnya dalam pemikiran anak bangsa. Ada yang mengatakan dua-duanya daripada tiga ufuk yang berbeza YB. Tetapi dalam pada masa yang sama, kedua-duanya juga membantu masyarakat Melayu khususnya dan juga masyarakat Malaysia secara umumnya membina masyarakat yang bertamadun, yang beradab. Jadi pandangan YB, apa persamaan dan perbezaan utama antara kedua adik-beradik ni YB? Silakan. Baik. Kedua-dua ni adalah merupakan tokoh pemikir hebat yang pernah dilahirkan oleh tanah air kita. Kita perlu bersyukur kerana dua-duanya daripada keluarga Al-Atas, adik-beradik. Syed Hussein merupakan abangnya dan Syed Nakib adiknya. Dan Syed Hussein Al-Atas meninggal ketika berumur lebih kurang 84 tahun pada tahun 2007. Manakala abangnya, adiknya Syed Muhammad Nakib Al-Atas, Profesor Diraja Tan Sri Syed Muhammad Nakib Al-Atas, meninggal dunia pada tahun ini dengan umur 94 tahun lebih kurang. Baik. Apa yang kita boleh renungi bahawa kedua-duanya memainkan peranan sebagai thought leaders ataupun peneraju pemikiran yang membentuk pemikiran masyarakat kita yang bukan hanya mempengaruhi negara kita tetapi juga rantau ini, ya. Tetapi ada perbezaan dan juga kelainannya. Profesor Syed Hussein Alatas dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat teruja dan sangat-sangat pakar di dalam aspek yang dikenali sebagai decolonizing the Southeast Asian history. Dia cuba untuk decolonizations berkenaan dengan sejarah. Kerana sejarah kita ini kerap kali dijajah pemikirannya. Dan kebanyakannya sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, termasuk sejarah di Nusantara, adalah sejarah yang didominasi pemikirannya oleh Barat. Sehingganya sekiranya kita lihat beberapa karya sejarah seperti Jack Goody di dalam buku The Theft of History, seorang profesor sejarah di Cambridge, mengatakan bahawa sejarah ini telah dicuri oleh orang Barat, malahan sejarah itu adalah bersifat Eurocentric ataupun Western centric. Jadi apa yang dicuba dilakukan oleh Profesor Syed Hussein Alatas adalah untuk decolonize the history, untuk mentafsir dan menceritakan sejarah dari segi aspek jati diri bangsa dan juga konteks Nusantara itu sendiri. Jadi inilah beliau telah menulis tentang The Myths of the Lazy Native, iaitu mitos pribumi malas. Manakala Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas adalah seorang ahli falsafah yang hebat. Beliau menguasai falsafah Islam itu luar biasa. Barangkali di antara ahli falsafah yang paling agung dalam abad ini, Syed Muhammad Nakib Al-Atas adalah salah seorang darinya. Syed Muhammad Nakib Al-Atas berlainan dengan decolonizing, tetapi apa yang cuba disampaikan oleh Syed Nakib Al-Atas adalah desecularizing, iaitu untuk menyasekularkan pemikiran, kefahaman, termasuk juga kefahaman ilmu. Oleh itu, Syed Muhammad Nakib Al-Atas telah mengarang kitab di antaranya Islam and Secularism, dan buku yang saya pilih iaitu Risalah untuk Kaum Muslimin. Risalah Kaum untuk Muslimin ini ditulis pada 1973. Merupakan surat-surat yang ditulis ketika beliau berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau tulis risalah sehingga ke risalah yang ke-74. Jadi apa yang boleh kita ambil adalah Syed Hussein Alatas telah mengetengahkan penipuan mitos yang dibuat oleh kolonial, penjajah, dan mentafsirkannya, memberikan semula bahawa jati diri pribumi orang Melayu. Manakala Syed Muhammad Nakib Al-Atas telah cuba untuk memurnikan semula kefahaman ilmu itu sendiri. Kerana ilmu yang ada kebanyakannya telah pun diasingkan di antara duniawi dan ukhrawi, nakli dan akli, iaitu separations of knowledge ataupun dikenali sebagai secularizations. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas adalah untuk desecularize, untuk
memurnikan semula ilmu. Itulah Syed Muhammad Naqib Al-Atas telah pun memberikan worldview kita terhadap faham agama, faham kebebasan, faham tentang kebudayaan, faham tentang kesenian, faham tentang hurriyah kebebasan. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah untuk memberikan kefahaman worldview sebenar Islam terhadap kefahaman-kefahaman yang perlu kita patuhi supaya kita tidak lagi terpedaya dengan secularization yang mengasingkan di antara dunia dan akhirat, di antara nakli dan akli, di antara sains dan agama. Inilah kelebihan kedua-dua pemikir adik-beradik ini yang sebenarnya memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada kita semua. Oh dia tuan-tuan. Ini kalau nak cerita pasal almarhum Syed Naqib dan juga Profesor Syed Hussein Alatas ni memang panjang lah ya. Panjang. YB cuba meringkaskan. Bagi saya sangat menarik kerana beberapa purnama sebelum pemergian almarhum Syed Naqib Alatas, saya dan YB Dr. Zul berkesempatan hadiri syarahan perdana beliau di Universiti Malaya YB. Dapat minum bersama. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, bayangkan Profesor Naqib Alatas pada usia yang hampir 100 tahun beliau masih mampu bersyarah, berkuliah hampir berjam-jam YB. Ini saya rasa satu yang kita kena contohi, kecintaan almarhum kepada ilmu, mahu mendidik walaupun dalam keadaan sangat uzur YB. Bayangkan tuan-tuan nak keluar daripada kereta beliau susah kerana usia yang agak uzur, tetapi bila sampai saja ke pentas, dapat mikrofon, dia boleh bercakap sampai 3-4 jam YB. Ini alhamdulillah yang kita rindukanlah. YB juga sebut tadi tentang pertumbuhan Universiti Islam YB. Saya baru tahu tuan-tuan. Bayangkan buat saya ni. Saya baru tahu pasal Prof Kamal sebut bagaimana Za'bah punya peranan tersendiri dalam mencetuskan idea Universiti Islam. Tuan-tuan bayangkan, ramai orang sebut kita mesti tumbuhkan Universiti Islam. Tetapi akhirnya yang menyebut tu ramai, tapi dia mesti ada yang usaha untuk menumbuhkan YB. Jadi di sini yang kita rasa perlu juga ada pencetus, dan YB menyebut Profesor Za'bah tadi, Pendeta Za'bah. Dan saya pernah juga nampak satu gambar YB dengan almarhum Prof Tamah Hassan pegang logo UIA tu YB, logo asal UIA. Jadi saya menarik sejarah-sejarah ni tuan-tuan. Jadi kita nak cerita juga bila YB sebut tentang Za'bah tadi YB sebagai bapa suratan bahasa Melayu. Ada dua soalan YB. Pertamanya, kalaulah Pendeta Za'bah masih ada pada hari ini, YB rasa apa pandangan dia tentang cabaran digital hari ini bila sebut tentang bahasa Melayu? Keduanya YB, ada dua ufuk yang biasanya atras YB. Yang satu mengatakan kita mesti fokus kepada bahasa kebangsaan dan tak perlu menguasai bahasa lain. Ada pula satu ekstrim yang lain mengatakan bahasa Melayu ini tidak cukup kuat, tidak cukup bagus untuk jadikan bahasa lingkungan perangkap. Bagaimana pandangan YB? Baik, kalau kita telusuri tentang pemikiran Za'bah ni, saya ingin cadangkan baca buku terkini biografi tentang Pendeta Za'bah. Menarik, Suluh Pendeta Za'bah yang saya pun baru habis saja buku tersebut berkenaan dengan sejarah. Menarik bagaimana Pendeta Za'bah ini daripada Bandar Batu, daripada Batu Kikir, Kuala Pilah Negeri Sembilan, terbang sampai ke London. Malahan Pendeta Za'bah ni menguasai bahasa Inggeris yang luar biasa. Ya, beliau sentiasa dapat tempat pertama sehingga rakan-rakan beliau mengatakan bahawa Za'bah ni adalah Shakespeare Melayu. Hebat dia. Namun begitu, yang menariknya tuan-tuan dan perempuan, walaupun beliau menguasai bahasa Inggeris sebaiknya, tetapi beliau menulis dalam bahasa Melayu. Ini tujuannya adalah untuk memberitahu kepada semua bahawa untuk membangunkan bangsa, untuk membangunkan jati diri pribumi ini, kita mesti menggunakan wadah bahasa yang difahami oleh masyarakat itu sendiri. Ya, oleh itu Za'bah menulis bahawa beliau menulis dalam bahasa Melayu kerana ingin mendidik anak bangsanya. Lalu beliau meninggalkan pesanan kepada ramai ketika berada di Universiti Malaya bersama dengan Ungku Aziz dan sebagainya, bahawa beliau mengatakan bahawa tulislah banyak juga walaupun dalam bahasa Inggeris tetapi juga dalam bahasa Melayu supaya anak bangsa dapat memahami dan menikmati karya-karya ilmiah yang ada, kerana masyarakat kita masih lagi ramai yang subscribe ataupun fasih di dalam bahasa Melayu. Baik. Jadi ianya tidak bermakna kita meminggirkan bahasa lain. Ini yang Za'bah tunjukkan. Beliau menguasai bahasa Inggeris sebaiknya, malahan sudah sampai mencapai tahap beliau mengajar di SOAS, the School of Occidental and Oriental and African Studies di London, menjadi pensyarah di sana, tetapi masih lagi balik ke Malaysia untuk mendidik anak bangsa. Jadi apa yang saya boleh katakan,
sekiranya Za'bah hidup pada hari ini, saya sudah pasti Za'bah yang pertama, Za'bah akan memartabatkan bangsa Melayu, bahasa Melayu. Beliau akan memastikan bahasa Melayu ini selari dan semasa dengan perkembangan dunia teknologi, dengan perkembangan ekonomi, dengan perkembangan dunia semasa. Sudah pasti. Apa-apa istilah-istilah sudah pasti Za'bah akan cuba untuk mengenal pasti dan mengayakannya. Tetapi saya juga mengambil pandangan bahawa Za'bah juga akan menekankan aspek untuk bangsa kita, untuk rakyat Malaysia menguasai bahasa-bahasa yang lain. Malahan bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Kerana Za'bah sendiri menguasai bahasa lain. Jadi inilah satu susuk tubuh yang sebenarnya yang menggabungkan di antara penguasaan bahasa dan juga penguasaan keilmuan yang sepatutnya ada. Jadi saya yakin Za'bah seorang negarawan, seorang pendeta bahasa, sudah pasti beliau merupakan seorang pejuang kepada membangkitkan negara kita supaya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa maju yang lain. Kopi yang menarik tentang almarhum pendeta Za'bah, dan ramai pada ketika itu juga bila sebut Za'bah teringat kepada almarhum Buya Hamka sebagai contoh. Dan Buya Hamka ni pula unik dia YB. Beliau ulama Indonesia tapi diangkat oleh orang Malaysia. Betul. Itu sebab orang kata di Buya Hamka ni lebih dihargai orang Malaysia berbanding Indonesia. Dan malahan di muzium Buya Hamka juga di meninjau ditubuhkan oleh Kata Belik Islam Malaysia Habib. Cerita bahawasanya orang Malaysia sangat mengangkat Buya Hamka, tetapi betul-betul popular tu lepas keluar movie dia Habib. Filem Tenggelam di Kapal Pandavik. Tapi menjadi pemula kepada mungkin orang yang nak baca novel-novel Hamka, dan akhirnya dapat menggali ilmu yang dibawa oleh almarhum Buya Hamka. Okey YB, kita buka naikkan dia sikit YB. Kita nak bincang tentang penulis seterusnya, Dato' Seri Ibrahim dan juga Profesor Osman Bakar. Ini sebenarnya lagi tinggi nak cerita lagi ni, tapi masa pun agak pendek. Jadi kita sebut dua nama besar ni YB, Dato' Seri Ibrahim dan juga Osman Bakar. Dan pastinya kalau kita sebut sahabat-sahabat mereka macam almarhum Prof. Kamal Hassan, almarhum Dr. Siddiq Fazil dan sebagainya, almarhum Profesor Muhammad Nomanuti. Jadi mereka ini satu circle yang cukup besar ni. Dan pastinya ada kaitan dengan Ungku Aziz, dengan Syed Nakib, Syed Husin dan sebagainya. Mungkin YB boleh kongsikan sikit apa gagasan yang dibawa oleh Dato' Seri Ibrahim dan Profesor Osman Bakar yang boleh bantu membentuk masyarakat yang maju tanpa kehilangan identiti dan juga adab. Silakan. Baik, ini menarik. Saya secara khusus memilih 3 tokoh yang sudah meninggalkan kita, yang sangat-sangat signifikan, yang memberikan, yang mempengaruhi pemikiran, yang thought leaders. Tetapi kita perlu juga hargai mereka yang masih hidup bersama kita. Ya. Yang pertama adalah Profesor Osman Bakar. Profesor Osman Bakar lahir 1946. Dia adalah sahabat karib Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lahir 1947. Jadi beza mereka setahun saja. Profesor Osman 79, Profesor Anwar Ibrahim 78. Jadi ini merupakan sahabat karib yang mempunyai sinergi dan pemikiran yang sangat-sangat signifikan untuk meneraju negara kita ke satu tahap yang lebih tinggi. Baik. Profesor Osman Bakar, kalau kita baca Shapers of Islam in Southeast Asia yang ditulis oleh Profesor Syed Harudin Al-Junaid, beliau memilih Profesor Emeritus Osman Bakar salah seorang tokoh The Shapers of Islam in Southeast Asia, pemikir yang membentuk pemikiran Islam di Asia Tenggara, sehingga kan Profesor Syed Harudin menggelarkan Profesor Osman sebagai the epistemologist, seorang epistemologi. Baik. Syed Harudin juga memilih Syed Muhammad Naqib Al-Atas sebagai salah seorang tokoh pemikir yang membentuk pemikiran Islam di Asia Tenggara, dikenali di secularis. Namun Anwar Ibrahim ada seorang penulis juga, nama dia Profesor Esposito dan Profesor Ball. Dia tulis buku Makers of Contemporary Islam. Beliau menulis buku tentang mereka-mereka yang contemporary makers. Yang makers ni mereka-mereka yang membentuk pemikiran Islam, dan salah seorangnya adalah Rashid Ghanouchi dan salah seorangnya adalah Anwar Ibrahim. Ini bermakna dua tokoh ini masih hidup bersama dengan kita. Telah diiktiraf di peringkat dunia bahawa mereka ini adalah dua tokoh yang perlu ditekuni pemikirannya. Apakah pemikiran mereka? Ini menarik ini.
Jadi Profesor Osman Bakar sebagai seorang ilmuwan, baru mendapat tokoh Al-Farabi dan sebagainya, beliau menulis buku Classifications of Knowledge. Buku Classification of Knowledge ini merupakan buku magnum opus pada saya, kepada Profesor Osman Bakar. Kerana ini merupakan buku pertama yang mewacanakan tentang klasifikasi of ilmu. Klasifikasi hierarki ilmu. Dan ini adalah daripada tesis beliau. Tesis PhD beliau yang ada 11 bab, ya, di bawah Profesor Ismail Faruqi di Temple University di Amerika. Ada 11 bab dan di antara bab itu adalah classification of knowledge. Di antara kelebihan Profesor Osman Bakar ini adalah bagaimana beliau menghubung kaitkan di antara ilmu falsafah dan juga kefahamannya dengan sains. Kerana sebelum ini ada yang melihat bahawa falsafah itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan sudah ada yang melihat bahawa falsafah itu perlu diasingkan daripada sains. Dan Prof. Osman menggunakan pendekatan falsafah Islam dan sains yang perlu diintegrasi dan disinergikan untuk kita memahami Islam itu sendiri. Dan inilah yang menjadi kekuatan kepada pemikiran Profesor Osman. Dan Profesor Osman sekarang ini pada saya, kalau kita ingin memahami Madani, Profesor Osman adalah Syekhul Madani. Kerana beliau mengkaji pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi telah menulis puluhan buku dan Al-Farabi merupakan sarjana pendahulu, the leading scholar on Al-Madani. Beliau menulis tajuk buku Al-Siyasah Al-Madani. Beliau juga menulis buku Al-Madinah Al-Fadilah yang mensyarahkan, pada barangkali pertama kali dalam sejarah ilmu, mensyarahkan tentang ciri-ciri sebuah kota Madani. Jadi kalau kita lihat, kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu diterjemahkan oleh Al-Farabi dan menceritakan ciri-ciri satu kota Madinah Al-Munawwarah itu menerusi kitab Al-Madinah Al-Fadilah. Yang menariknya tuan-tuan, saya cerita ni seronok ni. Saya makin syok oleh cerita ni. Sebab Al-Farabi membezakan di antara Al-Madani Al-Fadil, Al-Madinah Al-Fadilah wal Al-Madinah Al-Jahiliyah. Jadi inilah yang cuba diterangkan oleh Al-Farabi bahawa ketamadunan, hadarah, saqafah, tamadun, madani, umran itu mestilah berdasarkan kepada Al-Madinah Al-Fadilah yang mengangkat kebahagiaan sebenar sebagai destinasi kepada Al-Madinah Al-Fadilah. Ini bermakna dalam konteks negara kita, untuk menjadi Malaysia Madani, yang paling penting adalah bagaimana kita untuk memasukkan nilai-nilai akhlak, adab, peradaban ke dalam ketamadunan supaya ianya bersesuaian dengan Malaysia Madani. Keihsanan, kemampanan, kesejahteraan, keyakinan menghormati. Namun, Profesor Osman Bakar adalah seorang intellectuals yang berteori, yang berfalsafah, yang menulis. Sekarang ini menjadi Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Yang paling susah nak buat adalah melaksanakannya. Jadi Alhamdulillah, Allah utuskan, Allah pilih, ada seorang insan yang bernama Anwar Ibrahim, yang sekarang ini sedang melaksanakan, menterjemahkan Al-Madinah Al-Fadilah. Adakah sempurna? Pasti tidak. Tetapi apa yang cuba dilaksanakan oleh saudara Anwar Ibrahim adalah untuk menterjemahkan Al-Madinah Al-Fadilah itu dalam konteks Malaysia Madani. Jadi ianya memerlukan satu pendekatan yang realistik dan praktikal. Lalu saudara Anwar Ibrahim telah pun menulis buku ini sekitar 1995-96, buku kebangkitan, gelombang kebangkitan Asia ataupun The Asian Renaissance. Tuan-tuan, dalam buku ini dipilihkan, ini adalah satu ombak ataupun dipanggil Wave of Okinawa. Wave ini adalah lukisan oleh Hokusai, seorang painter ataupun seorang pelukis hebat Jepun abad ke-18 ke-19. Lalu ini menunjukkan bahawa gelombang kebangkitan Asia yang diilhamkan oleh Anwar Ibrahim. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah Profesor Osman Bakar, dia adalah teoris, yang philosopher, yang cuba menggariskan kerangka Madani itu. Dan Anwar Ibrahim adalah orang yang
menterjemahkan bagaimana untuk melaksanakan Madani itu dalam konteks siasat politik dalam konteks kenegaraan. Oleh itu, gandingan ini merupakan gandingan yang mantap, yang hebat, yang kita ada di Malaysia, yang perlu kita angkat. Oleh itu, saya yakin sekiranya kita bersama-sama menyokong gagasan Madani ini, insya-Allah negara kita akan sampai ke tahap insya-Allah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Baik, YB. Okey, tadi YB sebut tentang buku Gelombang Kebangkitan Asia. Kebetulan pula diterbitkan tidak lama selepas Dr. Syahrul Ibrahim membentangkan tentang kerjanya yang epik membangun masyarakat Madani di Istiqlal, Jakarta. Jadi dia bukan satu agenda politik kepartian YB, tapi sebaliknya gagasan untuk melahirkan masyarakat yang beradab. Dan hanya dapat dicapai masyarakat Madani ini apabila tuan-tuan dan puan-puan sekalian berusaha saling membantu membentuk masyarakat yang bertamadun. Kita dapat tunjuk bagaimana masyarakat kita beradab YB. Antaranya bila kita menang anugerah Labaitum di Mekah, itu paling basic itu YB. Menunjukkan bahawasanya kita tidak dipaksa untuk menjadi orang yang bersih dan kemas, tetapi masyarakat Malaysia ni memang orang kalau naik LRT beratur YB, tak perlu disuruh. Kalau kata nak makan pun beratur. Jadi ini kita kata ketertiban. Dan bagaimana masyarakat ini masyarakat yang beradab. Dan kita harap tuan-tuan dan puan kita dapat sama-sama menjadi masyarakat yang bertamadun, dan kita akan teruskan dengan soalan seterusnya YB. Kalau kita tengok macam Prof Osman Bakar pernah cerita kepada saya YB, sebab saya pergi ke rumah dia cerita dulu kalau Profesor Almarhum Profesor Nakib Alatas nak buat buku Islam and Secularism dan sebagainya, dia tanya dulu dekat Osman okey tak okey ni, bagaimana, sesuai tak sesuai, jadi pilih buku dan sebagainya. Jadi memang ada kaitan antara Prof Osman, Dr. Syahrul Ibrahim, Syed Nakib Alatas, Syed Husin dan sebagainya. Jadi menunjukkan mereka ni semacam ada satu persamaan pemikiran. Sekiranya mereka ini dapat ditandingkan Allah bersama, duduk semeja YB, pasal YB apa yang antara kesepakatan boleh dicapai yang mungkin boleh jadi panduan semua, insyaAllah. Baik, saya melihat perkara ini dari sudut yang menyeluruh, komprehensif. Kerana setelah umat Islam, dunia Islam dijajah, ya, maka sudah mula gerakan untuk pembebasan kemerdekaan. Ya. Setelah merdeka, kita memerlukan satu kerangka pemikiran untuk membebaskan kita daripada pemikiran dijajah. Sebelum ini kita dijajah fizikal. Tetapi sekarang ini kita cuba untuk memerdekakan pemikiran kita daripada dijajah. Jadi sudah pasti ada pendekatan-pendekatan intelektual, pendekatan-pendekatan ilmiah yang cuba digagaskan oleh pemikir. Okay? Seperti contoh Profesor Ismail Faruqi. Beliau memperkenalkan Islamizations of Knowledge. Maknanya untuk membangunkan jiwa dan pemikiran umat Islam adalah kita ingin mengislamisasikan knowledge, pemikiran dan ilmu itu sendiri. Ada juga pemikiran Syed Husin Alatas yang untuk decolonizing, untuk mendekoloniasi ataupun menyakolonisasikan, untuk kita memerdekakan daripada pemikiran. Kemudian ada lagi yang menggunakan pendekatan seperti Profesor Nakib Alatas, desecularization, iaitu kita menyasekularkan. Ada juga pendekatan yang epistemologi, iaitu untuk memurnikan semula falsafah dan juga epistemologi, lalu Profesor Osman Bakar. Ada juga yang menggunakan pendekatan tauhidik, epistemologi dan sebagainya. Ini merupakan pendekatan kerangka-kerangka gagasan, guiding ideas untuk membantu kita memerdekakan pemikiran supaya kita boleh betul-betul merdeka. Baik. Jadi apabila ditanya, apabila sekiranya mereka ni semua ni ada daripada hari ini, semuanya adalah untuk mencetuskan the Islamic awakening, kebangkitan sahwah, nahdah, tajdid, ihya, kebangkitan umat Islam. Ya. Jadi apa yang kita boleh lihat adalah mereka menggunakan pelbagai pendekatan, dan pendekatan yang saya boleh rumuskan pendekatan pemikiran. Untuk kita mengubah kehidupan, mengubah islah, transformasi sahwah, nahdah, tajdid, semuanya bermula dengan sahwah fikri. Mestilah bermula dengan pemikiran. Jadi saya sudah pasti ianya akan menekankan aspek kebangkitan pemikiran Islam yang sebenar. Dan inilah yang cuba dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, kalau beliau nak menang pilihan raya,
beliau akan buat benda-benda simple. One Malaysia, satu Malaysia, semua orang faham. Mereka akan buat senang. Tetapi beliau buat Madani, susah nak faham. Ada kata Madanon, ada kata Mahal Dahni, semua susah nak faham. Tetapi konsisten tuan-tuan. Daripada 1994 sehingga hari ini konsisten Madani. Sebab beliau yakin bahawa Madani adalah satu guiding ideas yang boleh membawa negara kita meneraju, mendepani realiti post-normal times dan membawa negara kita kepada satu tahap yang lebih tinggi yang insya-Allah akan berjaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun orang kata ini adalah berfalsafah ataupun kerangka pemikiran, tetapi ianya adalah sangat-sangat penting untuk menjadi peneraju, pembimbing kita dalam kita melaksanakan pembaharuan, perubahan, transformasi yang ada di negara kita. InsyaAllah kita doakan tuan-tuan, kita yakin dengan apa yang ada pada hari ini, kita angkat, kita dokong, kita wacanakan, insyaAllah. Pemikiran 5 tokoh ini merupakan pemikiran yang perlu kita hayati, tekuni dan kita laksanakan pemikiran mereka di dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Terima kasih. Jadi kita dah 5 round soalan berat-berat. Lepas ini cuba nak compress jawapan. Yang biasanya YB kupas satu jawapan tu satu round tu pergi 3-4 jam ni. Tapi kita ada masa yang pendek. Kita pergi ke round yang terakhir, pusing yang terakhir. Tapi soalannya sedikit ringan tapi mungkin berat untuk YB fikir. Daripada 5 buku ni YB nak pilih 5 buku ni pun susah. Kalau YB diberi pilihan untuk pilih satu saja buku supaya anak-anak muda ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di Pesta Buku Kuala Lumpur pada hari ini, mana tahu dia nak cari buku tu YB supaya dia boleh kaji dan baca. Mungkin YB boleh bercadangkan. 5 ni kita dah cadang YB. Daripada 5 ni kalau kata nak satu YB. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana buku-buku ini perlu dibaca berkesinambungan, ianya akan mencerahkan dari satu ke satu dan akhirnya ia akan sampai ke buku yang terkini lah. Jadi baik. Jadi saya melihat bahawa sekarang ini ada buku terkini yang ditulis oleh Anwar Ibrahim yang berjudul Rethinking Ourselves. Jadi untuk memahami buku Rethinking Ourselves yang merumuskan kebanyakan buku-buku yang ada yang ditulis oleh Muhammad Naqib Alatas, Syed Hussein Alatas, Pendeta Za'ba, oleh Osman Bakar, buku Gelombang Kebangkitan Asia adalah buku yang perlu dibaca oleh anak-anak semua. Gelombang Kebangkitan Asia ini adalah buku yang mendahului zaman. Kerana penulis telah pun menceritakan tentang idea masyarakat madani, al-mujtama' al-madani. Idea Al-Farabi yang menceritakan tentang al-mujtama' al-madani ini dikupas oleh Anwar Ibrahim di dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia dalam konteks dinamika Nusantara, Asia dan juga negara kita. Lalu ianya boleh mencetuskan satu kesedaran dan juga gelombang baru kebangkitan pemikiran untuk kita fahami bahawa di akhir abad ini ataupun di end of history ataupun abad ke-21 ini adalah kebangkitan Asia. Parakhana ditulis The Future is Asian. Dia menulis bahawa masa depan adalah Asia. Jadi buku ini adalah buku yang boleh melengkapkan kefahaman kita dan saya galakkan bonus untuk baca buku Rethinking Ourselves yang ditulis oleh Anwar Ibrahim yang diterbitkan pada tahun ini. Jadi The Asian Renaissance adalah buku cadangan saya untuk memulakan kefahaman tentang pemikiran kebangkitan Asia oleh tokoh tanah air kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik YB jawapan. Saya tak pilih 5 dan 5 YB tambah satu lagi sahabat-sahabat sekalian, Rethinking Ourselves. Jadi menarik untuk sama-sama kita kaji tuan-tuan sekalian. Sebagai penutup tadi YB sebut daripada awal bagaimana Pendeta Za'ba, seorang bapa persuratan Melayu, beliau juga fasih dalam bahasa Inggeris dan kesusastraan Inggeris. Di sini kita dapat lihat bagaimana pentingnya untuk kita punya jati diri dan akar kita, ingat asal-usul kita dan sejarah kita, tanpa kita perlu menafikan itu kita mengkaji ilmu baru dan juga menguasai bahasa-bahasa yang pelbagai supaya kita dapat menjadi bangsa yang cemerlang, bangsa yang bertamadun, bangsa yang beradab, bangsa yang berilmu, supaya orang lain menghormati kita bukan sahaja dengan suara kita yang kuat, tetapi juga kekuatan bangsa kita yang mampu
untuk memasarkan ilmu. Sebab itu dulu kita ada petani yang digelar sebagai Serambi Mekah ketika itu. Ramai orang sebut Kelantan Serambi Mekah. Sebenarnya dulu ada juga petani disebut Serambi Mekah. Kalau Pinang kita disebut sebagai antara pusat pembibitan kitab-kitab Islam dan sebagainya. Di sini kita mahukan tuan-tuan dan puan sekalian supaya kita berkelana, bermusafir dan memahami bagaimana pentingnya untuk kita membudayakan ilmu. Macam tuan-tuan ajar anak hari ini beli komik, beli buku, bercerita daripada kecil, kemudian berkembang menjadi buku-buku yang mungkin insyaAllah satu hari nanti boleh jadi sahabat macam YB Datuk Bilasan mengkaji buku-buku yang beliau cadangkan, dan insyaAllah kalau tuan-tuan berkelapangan boleh pergi ke belakang galeri buku pilihan Pemimpin Madani. Dan ingatlah bahawasanya kami Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama sentiasa menekankan bahawasanya kita mahu masyarakat kita saling membantu, dan inilah masyarakat bertamadun yang cuba dibawa oleh kerajaan pada hari ini. Selalu ditekankan oleh Wakil Datuk Bilasan, kita semua mesti saling membantu supaya kita dapat memastikan masyarakat kita tidak ada yang tertinggal di belakang, dan juga kita dapat maju ke depan sebagai sebuah masyarakat yang cemerlang dunia dan akhirat. Saya sudahi dengan senanggap pantun. Kalau nak beli boleh angkat tangan. Terima kasih kepada semua yang datang. Pantun dah hilang Amin. Pantun dah hilang. Biasa ada tiba hilang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya sudah di atas Al-Farah dan Surah Al-Insya-Allah.